Kalau langsung tak baca Quran, tiba-tiba nak baca Quran dalam bulan Ramadan, ini lagi baik. Langsung tak baca, tiba-tiba Ramadan nak baca, walaupun tak faham, walaupun tak plan pun nak beramal, tapi at least dia baca Alhamdulillah. Okey, itu satu, namanya gear satu. Gear dua, dia nak baca dalam bulan Ramadan, tapi mesti ada sesuatu dia nak capai, namanya khatam Al-Quran. Silakan, Alhamdulillah. Tapi nasihat saya, biar kita baca, Alhamdulillah dapat khatam satu juz satu hari, tapi ada perasaan bersalah. Kalau boleh lah, hadirkan perasaan bersalah bila baca ayat tu. Bukan sekadar rasa bersalah sebab betul ke cara aku baca ni, aku tak tadarus pun dengan kawan-kawan ni, tetapi sebab tak faham. Sebab dengan rasa bersalah, Ustaz, saya tak faham ayat ni. Itu yang penting membentuk after Ramadan, panggil post Ramadan punya program, adalah untuk study 11 bulan tentang ayat yang kita khatam dalam bulan Ramadan. Jadi terlalu banyak khazanah bahagia bila kita boleh baca semua surah dengan faham. Oh, bayangkan bagaimana kalau kita dapat melakukannya. So, yang penting adalah pembelajaran kena berterusan. Jangan berhenti tentang kitab Allah.